Hai, Assalamualaikum guys. Good morning. Sekarang pukul 10.28. Kita orang hari ni nak pergi class trip. Class trip pergi Asahan. Okay, kita akan pergi Asahan. Tapi class trip tu dia macam tak kelas sangat sebab kelas kita orang memang ada sikit, and then orang yang pergi pun sikit. So dia macam kelas tak kelas, macam tu lah, faham tak? Okay. So, lepas tu pagi tadi saya dah masak ni. Saya masak mi sedap 5 paket. So, menarik lah. Okay, nanti kita makan. Nak kena warming up pula. So guys, kita orang dah sampai. Kita orang bawa semua barang Ya, tengok ni semua orang pegang barang masing-masing. Tapi kena mendaki sikit. Nak mandi air terjun. Tapi ada 6 orang je guys hari ni. Cantik ni lighting. Tak ramai tapi adalah. Adalah, alhamdulillah. Wah. Dia suruh kau hati-hati sebab kau pegang phone dia. Ada phone dia. Alamak. Oh my god. Kenapa jalan sampai sangat ni? Susahnya. Gue jadi. Kita ada izin minta masak. Up. Ada Said. Tambahlah sikit. Fikri. Tambah. Siapa nak? Alai. Jangan. Takut. Itu tempat kita. Dah, aku dah ready lah. Tujuh. Pandai Laila, ada renang. Come on guys, aku record. Tengok dalam mana. Aku rasa yang tu yang dalam kot. Nampak? Ya Allah, dekatnya. Kita main satu game tak? Benda tu kita campak, pasal siapa yang tangkap dulu tu. Siapa makan, siapa dapat pasal.
Alay, ada malu. Bijak tu. Yang last Mumtaz. Itu last Mumtaz. Tapi bijak tu idea kau. Kelas Ibu. FYP. Masuk lagi satu. So guys, sekarang ni kita orang tengah pergi tengok wayang, beli popcorn dengan air. Menarik kan? Random kan? Lepas habis pergi tu, lepas habis main air terjun, kau mandi. Tengok wayang. Macam tu lah guys. Masuk dulu. Bye-bye. Sekali budak-budak punya Kita punya weh. Ada orang. Aku sewa satu hall ni untuk kelas kita, tapi yang datang 4 orang je. Jackson family is brand. That's a Coca-Cola. Tak cakap pun tengok cerita apa. Cerita apa? This is just the beginning. Akhir titikmu sampai ya apa Syah nama tajuk cerita ni? Titik terakhir. Sampai titik terakhir. Tu tajuk. Saya ada lagu guys. So dah standby kan tisu. Semua orang kata cerita tu sedih nak mampus. Kiss nangis. Ya. Ada Syah, Fikri, Mumtaz dan Izyani. So guys, ni aku kejap aku. Sekarang habis movie tengok orang tukar. Ya Allah, memang nampak tak ada cerita tu memang okay, 10/10. Saya rasa sebanyak kat dalam hall tu Izyani nangis 70%. Betul lah. Semua dekat sini. By the way, kita orang baru berbelanja guys. 2 kedai. Banyak. Izyani belanja paling banyak. Lepas tu kita orang dapat tempat kat Oriental Coffee. Akhirnya. Ya doh. Oh so guys, kita orang dah habis makan. Ni kita orang tengah keluar, berjalan, pulang. Mana? Ion. Ion? Telepon kan? Weh dah weh cukup. Dah lambat dah ni kena balik. Seharian ya daripada 6 orang ke 4 orang. Daripada 6 orang ke 4 orang. Tadi makan kat Oriental Coffee sedap geng. Sedap dok. Oh. Tadi kau rate cerita tu berapa? Kau rate 5/9. Okay, Fikri. Apa benda? Cerita tadi. Cerita tadi. Ya. Cepat lengur ni. 8. Sahih? Apa dia? Cerita tadi? So aku dia cerita dia macam dia nampak klise actually. Tapi sebab dia based on real life story kan. Betul. Kita boleh rate dia 7.5 ke 8 lah. Faham.
Saya rate. Wow, cantiknya lighting. Masuk. Dibayar tak untuk bagi ni? Tak ikhlas tu. Tarik balik lah. Tarik balik. Dia Ada bayar boleh? sedih sangat sebab dia ada relate. Very relate lah. Tapi aku rasa pelakon dia memang solid lah. Dan semua yang pelakon cerita tu solid. Kecuali 2 orang main actor lah. Abang dia. Aku rasa abang dia bisu tu. Abang 2 orang tu yang bodoh gila lah. Dia tak function. Baik dah kenal kawan tak abang-abang dia. Ya weh. Aku rasa ada part 2. Saya rate 9/10. Sedih weh. Saya rasa macam 60% ataupun 50% saya nangis. Dia ni 70%. Dia nangis, memang nangis je. Dia nangis je. Dua lelaki belakang tu tak ada perasaan. Ya weh. Kita dah ya, aku nasib balik dah memang kita je. Kalau ramai orang. Aduh, dah lah guys. Saya rasa tu je lah vlog saya untuk hari ni. Terima kasih sebab tengok. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye-bye. Ya doh. This is our end of degree. Titik terakhir. Ni betul-betul titik terakhir Titik terakhir. Okay lah, bye. Assalamualaikum. The next day. Okay, rekod kan? Okay, hari ni kita akan bersama mereka. Bersama Ajim, Ikri, Izani, Saya dekat-dekat kot. Atas di 0505. Okay, sekarang diorang nak buat scene. Random tiba-tiba kena masuk. Diorang nak aku nak ni ada ni ada 5. Aku nak ni. Cik. Aku juga baca-baca tu. Baca-baca lah. Kau nak yang mana? Cik. Cik. Bismillah. Okay, ni tak nampak. Oh, dah terus nampak. Oh, dia tak ada tu. Tak ada. Tapi it's okay. At least bukan ni dengan ni lah. Apa benda tu? Kau boleh nampak tak? Asal kau tengok kad dulu? Oh, buka dulu. Apa Syah Okay, ni? kan dapat ni. Tak bijak dah ni. Tapi dah dapat, dah tahu lah dapat apa. Mana dapat yang bodoh ni. Yang tak ada. FOMO nama tu. Pesan link ni FOMO. Aku jual balik. Oh. Alah. Duduknya FOMO Getty. Comel je lah. Aku jual kat korang nak? Tapi kembang sikit je. Oh, comel je lah. Tapi ni lagi comel. Apalah, itu je guys. Tutup kamera. Bodoh weh. Mumtaz nak membuka Kita nak buka ni. Macam nak pronounce ni? fortune cookies. Tu dia. Cookie. Dah buka lah Kau buat lah macam buka. Ya. Okay. Matakan. Makan kan. Oh, wow. Free tu. Kau baca dulu. Free baked rice with 80 ringgit spend. Oh, Chinese New Year bake code. Nampak tak? Itu orang bake code tu. Tak ada. The next day. Kepada Mumtaz. Weh, aku jangan nangis. Okay. From roommate to semester sampai kita dah habis degree. Terima kasih sebab kau dah
jadi sebahagian cerita uni aku. And kalau tak ada korang mungkin aku tak boleh survive degree ni. Okay. Weh, hati-hati awak balik. Nanti jumpa time tu tau. Janji. Kena juga. Bagi masuk kereta. Sedih. Ya Allah, tu dah aku ingat. Nangis. Oh, Mula aku nak tulis surat kan. Macam, tak boleh lah. Dah aku cakap rekod. Ada bukti sikit. Surat boleh hilang.